Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Bahrim Sukari dalam program Bicara Niaga. Hari ini saya berada di Tanah Kalumpang 13 Kerling, Selangor, di mana hari ini kami datang sini untuk nak meninjau kawasan yang terdapat di sini, kawasan yang boleh dijadikan tempat aktiviti riadah dan juga team building. Ayuh ikuti video kami seterusnya, kami di Tanah Kalumpang 13. Jom. Dari Kuala Lumpur, hanya 1 jam 15 minit perjalanan dan kita sampai ke sebuah tempat penuh ketenangan. Tanah Kalumpang 13 terletak di Kampung Kumut, Hulu, Selangor. Sebuah dusun durian dan buah-buahan bersebelahan sungai yang jernih, sesuai untuk percutian keluarga atau family day, camping dan pelbagai aktiviti luar. Tanah Kalumpang 13, kemudahan lengkap disediakan untuk keselesaan semua pengunjung. Daripada surau, tandas dan bilik air yang sentiasa dijaga rapi, hinggalah chalet penginapan yang selesa untuk seisi keluarga. Bagi peminat camping, tapak-tapak kemah turut tersedia, lengkap dengan suasana alam yang menenangkan. Untuk yang suka santai, ada kolam memancing. Dan bagi aktiviti kumpulan, kawasan padang serta ruang lapang turut disediakan untuk menjayakan pelbagai acara dan sukan nikah. Okey, di belakang saya ini merupakan sebuah tasik yang terdapat di sini, di mana aktiviti-aktiviti air boleh dijalankan di sini seperti naik bot, seperti juga memancing. Okey ya, ini saya duduk di salah sebuah tempat dipanggil deck untuk memancing. Jadi kalau anda nak memancing kat tasik ini, ada tempat yang selesa, ada tempat yang dikhaskan untuk anda menikmati aktiviti memancing anda di sini. Oh, okey kat sini. Inilah dia tempat lapang yang boleh juga dijalankan aktiviti di sini seperti sukan nikah, permainan kumpulan dan sebagainya. Oi, makan mana makan? Okey, inilah dia dewan terbuka yang anda boleh menikmati hidangan makanan di tempat yang terbuka dengan di belakang ini dikelilingi oleh alam flora dan fauna. Okey, di belakang saya ini merupakan bilik-bilik ataupun chalet yang terdapat sini. Terdapat 6 chalet kesemuanya. Kalau anda nak buat family day pun tak ada isu ataupun tak ada masalah untuk mendapatkan tempat yang selesa bersama keluarga anda. Okey. Ini dah common kitchen yang ada di sini. Anda boleh juga menyimpan barang-barang makanan anda di dalam peti sejuk ini, dan anda boleh menggunakan juga kalau anda nak memasak dan sebagainya, bolehlah gunakan common kitchen ni.
Okey, bagi anda yang menyukai aktiviti berkemah ataupun berkemping, anda boleh membawa kemah anda, anda boleh menyewa tapak-tapak perkemahan di sini, dan yang paling penting ya, di sekitar tapak perkemahan ini terdapatnya poin-poin elektrik yang boleh anda mendapatkan bekalan elektrik untuk menerangi kegelapan malam anda. Okey, jangan risau bila anda berkunjung ke sini. Di belakang saya ni, ini merupakan surau kalau anda nak melakukan ibadah solat dan mungkin ada tazkirah agama dan sebagainya, boleh gunakan surau di sini. Di sebelah kiri saya seterusnya, di sana tu itulah dia tempat kemudahan tandas. Itu penting sebab kalau tak ada kemudahan tandas, nanti sakit perut anda tu tak terubat. Okey, dan yang paling penting, ini di sini. Ini merupakan tempat untuk anda menjalankan aktiviti team building. Ini antara dia. Dan satu lagi, saya nak tunjuk kepada anda. Saya nak tunjuk di atas saya. Kalau ada rezeki musim durian, durian ini mungkin milik anda. Okey. Ini merupakan kawasan tempat parkir kereta, di mana anda boleh meletakkan kereta-kereta ataupun kenderaan-kenderaan di sini, dan ini kemudahan dia sebenarnya. Ini adalah kemudahan kerabat untuk anda mengisi barang-barang anda, untuk anda nak punggah mungkin ke chalet yang berada di kawasan ini. Saya parking dulu. Okey, itu saja paparan kami buat kali ini. Semoga video-video kali ini dapat memberi inspirasi dan juga aspirasi kepada anda, terutamanya bagi mereka yang sedang merancang untuk aktiviti seperti hari keluarga, team building dan sebagainya. Semoga kita berjumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mana ikan ni? Belum makan lagi ya, kan?